Siapakah Imam Ash-Shatibi? Nama sebenar beliau ialah Abu Al-Qasim bin Firruh bin Khalaf bin Ahmad Ash-Shatibi. Beliau berasal daripada Andalus atau sekarang dipanggil sebagai Spanyol. Beliau hidup pada zaman abad ke-6 Hijrah dan wafat pada 590 Hijrah. Beliau terkenal kerana telah menulis kitab yang sangat penting dalam ilmu qiraat yang bernama Matan Asy-Syatibiyah. Dalam kitab beliau iaitu kitab Asy-Syatibiyah telah menghimpunkan 7 qiraat utama daripada 7 imam yang terkenal. Termasuklah Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amru, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah dengan Imam Al-Kisai. Dan di Malaysia ini kita menggunakan bacaan Imam Asim riwayat Hafs. Jadi, apa pula maksud tajuk itu? Tajuk ini, dia berasal daripada perkataan jawada yang bermaksud memperelokkan atau memperbaiki sesuatu. Dari segi istilah pula, ilmu untuk membaca Al-Quran dengan sebutan huruf yang betul dari segi makhraj dan sifatnya serta memelihara hukum bacaan seperti mad, idgham, gunnah dan sebagainya. Dan apa pula tujuan mempelajari ilmu tajuk ini? Yang pertama ialah untuk menjaga keaslian bacaan Al-Quran. Yang kedua, menyempurnakan hak setiap huruf dan hukum bacaan. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan pahala dan keberkatan membaca Al-Quran dengan tertib dan tartil. Seperti firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila, yang bermaksud dan bacalah Quran itu dengan tartil. Di sini kita nampak bahawa ilmu tajuk ini bukan sekadar hukum dan cara bacaan, tetapi juga cara menghormati dan memperelokkan kalam Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Untuk ayat pertama, tajuk yang dapat dikenal pasti ialah nun syaddah, iaitu nun yang bertanda syaddah di atasnya. Ia dibaca dengan mendengungkan bacaan dengan panjang 2 harakat. Seterusnya, ada mad jaiz munfasil, iaitu huruf mad, bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah dan wajib dibaca panjang 4 ataupun 5 harakat. Kemudian, nun mati bertemu huruf zai, iaitu ikhfa hakiki, dibaca dengan dengung 2 harakat. Di sini juga terdapat mad asli dengan panjang 2 harakat dan alif lam qamariyah, iaitu dibaca dengan jelas dan nyata, seolah-olah ia tidak bersambung dengan huruf seterusnya. Untuk ayat kedua, terdapat juga mad jaiz munfasil di sini dan mad asli serta alif lam qamariyah. Untuk ayat ketiga pula, di sini merupakan alif lam qamariyah. Seterusnya, tanwin bertemu huruf mim, iaitu idgham ma'al gunnah. Ini dibaca dengan dengung dan dengan panjang 2 harakat. Kemudian, izhar halki pada nun mati bertemu hamzah. Ini dibaca dengan menjelaskan sebutan nun mati tanpa dengung. Ayat keempat juga mempunyai alif lam qamariyah di sini. Selain itu, mad wajib muttasil di sini, iaitu huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah dan wajib dibaca panjang 4 ataupun 5 harakat. Seterusnya, alif lam syamsiyah di sini, di mana huruf lam tidak dibaca dan dileburkan ke dalam huruf syamsiyah yang bertasydid selepasnya. Ada juga mad asli di sini. Selepas itu, mati bertemu huruf mim, iaitu idgham mithlain saghir atau dikenali juga sebagai idgham syafawi, yang merupakan pertemuan antara 2 huruf yang sama makhraj dan sifat. Dibaca secara dengung 2 harakat ikhfa hakiki pada nun mati bertemu huruf kaf. Ini dibaca dengan mendengung sepanjang 2 harakat. Dan untuk ayat kelima, terdapat mad asli dan alif lam qamariyah di sini. Seterusnya, tanwin bertemu dengan huruf ha, iaitu izhar halki
dibaca dengan menjelaskan sebutan tanwin tanpa dengung. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Untuk ayat pertama surah Al-Fil, terdapat izhar syafawi pada mim mati bertemu huruf ta. Ia dibaca dengan menjelaskan sebutan mim sukun tanpa dengung. Seterusnya, terdapat mad asli dan alif lam qamariyah di sini. Selain itu, di hujung ayat ini terdapat mad arid lisukun, iaitu huruf mad bertemu dengan huruf sukun disebabkan waqaf. Ia boleh dibaca dengan kadar 2 atau 4 atau 6 harkat. Untuk ayat kedua, terdapat juga izhar syafawi pada mim sukun bertemu dengan huruf ya dan huruf fa. Ada juga mad asli di sini. Seterusnya, ma'arid li sukun di sini. Untuk ayat ketiga, mim mati bertemu dengan huruf ta, iaitu izhar syafawi. Kemudian terdapat juga izhar halki apabila tanwin bertemu dengan huruf hamzah di sini. Ada juga mad asli dan ma'arid disukun di sini. Untuk ayat keempat pula, terdapat mad asli. Seterusnya, ikhfa syafawi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Ini dibaca secara dengung dengan kadar 2 harkat. Selain itu, tanwin bertemu dengan huruf mim, iaitu idgham ma'al gunnah, yang mana kita masukkan tanwin ke dalam huruf selepas dibaca secara dengung 2 harkat. Terdapat juga ikhfa hakiki pada nun mati bertemu dengan huruf sin, dibaca secara dengung 2 harkat serta mad arid disukun di sini. Untuk ayat kelima, terdapat izhar syafawi pada mim mati bertemu dengan huruf kaf. Seterusnya, tanwin bertemu dengan huruf mim, iaitu idgham ma'al gunnah, serta mad arid disukun pada hujung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Untuk ayat pertama surah Quraisy, terdapat mad badal, iaitu huruf mad yang digantikan daripada huruf hamzah. Ia dibaca dengan kadar 2 harkat. Seterusnya, terdapat mad asli pada huruf lam. Kemudian, mad lin pada akhir ayat ini, iaitu huruf lin, waw atau ya yang bertanda sukun dan didahului huruf berbaris fathah, bertemu dengan huruf yang disukunkan kerana waqaf. Ia boleh dibaca dengan kadar 2 atau 4 atau 6 harkat. Untuk ayat kedua, terdapat mad silah qasirah di sini, dibaca dengan panjang 2 harkat. Ada juga mad asli dan alif lam syamsiah di sini. Seterusnya, terdapat izhar syafawi pada mim mati bertemu dengan huruf ra. Selain itu, huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah, iaitu mad wajib muttasil, dibaca dengan kadar 4 atau 5 harkat, dan juga terdapat mad lin di sini. Untuk ayat ketiga pula, ada mad asli dan alif lam qamariyah di sini, serta mad lin pada hujung ayat. Dan untuk ayat keempat, terdapat hamzah wasal pada awal ayat. Seterusnya, mad jaiz munfasil pada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di sini. Selain itu, mim mati bertemu huruf mim, iaitu idgham mithlain saghir, atau dikenali juga sebagai idgham syafawi, yang merupakan pertemuan antara 2 huruf yang sama makhraj dan sifat. Kemudian, nun mati bertemu dengan huruf jim, iaitu ikhfa hakiki, dibaca dengan dengung 2 harkat. Ada juga idgham ma'al gunnah pada tanwin bertemu dengan huruf waw, dibaca secara dengung 2 harkat. Tambahan pula, mad badal pada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad yang dibaca dengan kadar 2 harkat. Izhar halki turut ada apabila nun mati bertemu dengan huruf kha serta mad lin pada akhir ayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Untuk ayat pertama surah Al-Kawthar, terdapat nun syaddah iaitu mendengungkan bacaan sepanjang 2 harakat. Seterusnya, di sini juga terdapat mad jaiz munfasil dengan memanjangkan bacaan dengan kadar 4 atau 5 harakat dan mad asli 2 harakat. Kemudian, terdapat juga alif lam qamariyah di sini. Untuk ayat kedua, hukum taujid yang terdapat padanya ialah izhar halqi. Apabila nun mati bertemu dengan huruf ha, ia dibaca dengan menjelaskan bacaan nun mati tanpa dengung. Dan untuk ayat ketiga pula, di sini juga terdapat nun syaddah dan mad asli. Seterusnya, terdapat alif lam qamariyah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Untuk ayat pertama surah Al-Masad, terdapat mad jaiz munfasil dan mad asli di sini. Ada juga idgham ma'al runnah apabila tanwin bertemu dengan huruf waw dan dibaca secara dengung dengan kadar 2 harakat. Untuk ayat kedua, di sini juga terdapat mad jaiz munfasil dan mad asli. Seterusnya, izhar halqi apabila nun mati bertemu dengan huruf ha. Selepas itu, mad silah qasirah di sini yang dibaca dengan panjang 2 harakat. Untuk ayat ketiga, terdapat mad asli di sini. Kemudian, di sini juga terdapat ikhfa' hakiki apabila tanwin bertemu dengan huruf za, ia dibaca dengan mendengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Untuk ayat keempat, terdapat izhar syafawi apabila mim mati bertemu dengan huruf ra yang dibaca dengan menjelaskan sebutan mim mati tanpa dengung, serta di sini juga terdapat mad silah qasirah yang dibaca dengan panjang 2 harakat. Seterusnya, ada juga mim syaddah di sini. Ia dibaca dengan mendengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Kemudian terdapat mad asli dan alif lam qamariyah di sini. Untuk ayat kelima pula, di sini terdapat mad asli yang dibaca dengan panjang kadar 2 harakat. Seterusnya, idgham ma'al runnah juga dapat dilihat apabila tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf mim dan nun yang dibaca secara dengung dengan kadar 2 harakat.